Darisu mengajar fi madrasah Tabakhi. Tabakhi ni yang ni. Tapi tuan-tuan tak ingat dialog ni kan. Cikgu Nokia mengajar di mana ya? Kan. Saya mengajar di sekolah. Yang itu hafal pula. Saya mengajar di sekolah masak-memasak. Tabakha tu maknanya masak. Jadi tambah mim di hadapan. Matbakh maknanya tempat masak. Tempat masak tu apa? Dapur. Kalau tuan-tuan ada rancangan astro yang bahasa Arab tu, dia dulu ada rancangan masak-masak, dia kata di dapur, macam itulah di matbakh. Fi matbakh. Itu dia nak faham bahasa Arab. Tabakha ni masak, 3 huruf kan? Tabakha masak. Tapi bila ada sabdu kat situ, apa maksud sabdu kat situ? Dia bukan sadam masak saja, dia masak memasak. Dia betul-betul masak tu, bukan main-main masak tu. Jadi dia get cikgu kan, dia kena betul-betul lah ngajar masak-memasak tu. Dapatlah perkataan tabakha tu maknanya masak. Kan? Boleh tuan-tuan yang cikgu Nokia tu fahamlah tu kan. Tadarisu tu maknanya mengajar. Maknanya mengajar. Fi tu tahulah di mana. Fi madrasah sekolah litabkhi, masak memasak. Li tu macam pelengkap lah perkataan tu kan. Sekolah apa tu? Sekolah masak memasak. Apa tanda masak memasak tu? Sabdu tu. Dan menyebabkan dia berulang-ulang kali masak memasak. Boleh tuan-tuan insya-Allah. 7 orang. Okey. Minggu ni kalau lagu apa dah, lagu Piramli pun dah habis dah. Si Yunus Korin apa yang channel itu selalu tanya lagu apa Ustaz. Tapi dia dah lama tak buat live ni, dia ada tempat lain kat sini. Tapi hari ni saya nak tukar sikitlah lagu CD lah boleh tuan-tuan puan mungkin ada kat peminat CD ni kan. Sikit-sikitlah. Nak bagi hilang ngantuk je. Nak ingatkan tabakha tadi apa? Tabakha masak. Perempuan dah tahulah masak ni kan. Tabakha ni cakap Arab apa? Matbah, tempat masak, dapur. Lepas ni tulislah matbah, tampal kat dapur. Ta'am makan, mat'am, tempat makan, tampal kat tempat makan. Kan? Katabah tulis, maktab, meja tulis, tempat tulis, tampal kat meja, maktab. Kan bunyinya sama tadi, matbah, apa tu maktab, apa tu mat'am. Kalau tempat kafe, kopi cakap Arab apa? Kahwah. Makha. Dia tulis makha. Kafe ni makha. Makha Anur. Contoh kan. Tempat tu jadikan mim. Jadi madrasah. Tempat belajar lah. Boleh Dengarlah jemaah kuliahku ini kan jadi panduanmu hidup beragama. Bersama kita hadiri solat di rumah ilahi. Bersama kita pelajari bahasa Quran, kitab suci. Bersama saling hayati majlis ilmu penuh arti. Bersama saling ingati sebagai panduan sebelum mati. Sekali kita terbiasa maksiat membuai lena, kehidupan penuh dosa, terlanjur tidak berguna. Sekelip kita terlewat, syaitan ketawa. Mengapa mesti dirugikan nikmat nyawa? Janganlah kita dilalaikan dikala bersendirian, terhimbas dosa yang lalu. Tak mungkin akan terpadam tanpa kita taubat dulu.
bersama kita lalui. Perjuangan tak bertepi, bersama kita tempuhi. Dunia cuma sekadar mimpi, bersama saling dalami perjalanan sunnah Nabi, bersama saling mengaji. Mari jadi umat Rabbani. Sallu ala Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itulah tentang perempuan saya cuba mengajak dan mengajar. Mengajak dan mengajar untuk kita datang solat berjemaah dan juga hadir kuliah. Untuk panduan. Bukan panduan tuan-tuan sebenarnya. Panduan diri saya sebenarnya. Saya mengajar, telinga saya paling dekat untuk mendidik diri saya. Dan cara saya belajar adalah dengan mengajar, tuan-tuan. Itu paling mudah, tuan-tuan. Perempuan kalau nak, macam mana susah sangat nak belajar ni, tuan-tuan mengajar. Balik ni, cuba ajar-ajar anak cucu gitu kan. Atau ni kan, adik-adik ke, yang ni cuba, aku belajar tadi ni apa dia. Tapi mungkin adik atau anak tu akan bertanya balik. Kalau begitu aku akan tanya ustaz balik lah. Gitu. Itu cara kita belajar sebenarnya. Kalau kita boleh. Untuk diri saya sebenarnya. Bukan untuk saya sebenarnya tidak ada niat untuk macam seolah-olah mengajar tuan-tuan perempuan. So, ada tuan-tuan perempuan yang lebih pandai pun. Kan yang lebih pandai pun mungkin dalam bidang-bidang lain dan sebagainya. Okay. Jadi matlamat kita yang utama adalah kita boleh kita solat di rumah Allah lah. Kemudian kita dapat baca kitab suci dan sebagainya. Kita saling mendalamilah. Sebab kalau kita tak datang ke rumah Allah ni, ke mana kita? Kan pagi-pagi ni ke mana kita? Alhamdulillah lah kalau kita tak buat benda-benda yang lara ataupun maksiat. Tapi yang kita takutnya kita masih tidur lagi, tak bangun lagi. Dan itu yang kita takut, dah terlambat dah solat. Solat subuh dan sebagainya. Setan dia akan ketawa dia. Dia akan buang air lah ke telinga kita. Nak sebut kataan KIN tu tak berapa sedap dalam surau ni kan. Dia buang air lah ke telinga kita kan. Kan kita takutkan anak kita macam itulah. Kau jangan biarkan setan buang air kat telinga kau. Baik bangun kan. Kita itulah cara kita nak mendidik anak kan. Supaya kita tak dilalaikan kan. Perjuangan kita memang tak bertepi lah tuan-tuan perempuan. Tak ada kata dah, terlebih lah aku rasa semayang kali ni. Kan? Ilmu bahasa Arab ni aku rasa dah terlebih. Aku belajar dengan ustaz ni. Tak ada. Perjuangan kita untuk Islam ni tak ada bertepi tuan-tuan. Terus dalam mengajar. Tak di kelas ni kuliah-kuliah yang lain. Di YouTube dan sebagainya. Tapi kalau boleh biarlah berguru. Kalau boleh berguru itu cara bertalaki dan sebagainya lah. Dan akhir sekali kita kalau boleh ikutkan sunnah Nabi. Dan kita nak jadi umat Rabbani. Umat Rabbani ni apa tuan-tuan? Nanti kita tengok dalam surah yang kita baca. Mudah-mudahan lirik lagu tadi dapat kita ambil pelajaran. Okey, tujuan utama kita belajar bahasa Arab ni adalah untuk kita belajar bahasa Al-Quran. Surah Ali Imran. Kenapa suratul Ali tak suratul Alu? Mudhaf ilaih. Tu nota tu penting. Bila sepatutnya sebut mudhaf ilaih, kalau boleh malam itu dah boleh ingat suratul Ali Imran. Dia bukan Al, dia bukan Al Imran. Ini banyak kadang-kadang murid sekolah pun kadang-kadang dia ini. Surah apa? Surah Al Imran disebut. Dia bukan Al yang saya maksudkan tadi. Dia Ali. Ali maknanya keluarga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Keluarga Muhammad kan? Keluarga Nabi Muhammad. Jadi surah Al Imran ni surah yang keberapa tuan-tuan? Allah itu yang masa tu, yang surah keberapa itu yang kenapa ustaz tak cakap awal nak tanya tuan lagi kan? Surah pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Al-Mari kan. Gitu kan. Al-Mari maksudnya simpan dah Quran tu kat Al-Mari, memang tak buka-buka dah. Tunggu Ramadan akan datang kan. Surah yang ketiga itulah yang biasa dia simpan kat Al-Mari sebab dah panjang lah. Fatihah tu okey lagi. Al-Baqarah ni rasa panjang. Panjanglah sangat. Nak masuk surah yang ketiga tu yang biasa simpan balik ke almari. Jangan kata tuan-tuan lah saya pun. Kan? Tapi tak simpan-simpan ke almari. Memang ada atas meja tapi tak buka-buka juga. Dia memang macam tu. Surah yang ketiga je tuan-tuan. Surah yang ketiga lepas Al-Baqarah je. Surah Ali Imran. Keluarga Imran. Okey. Kunu. Ni bukan kuno. Kun ni apa tuan-tuan? Kun ni apa tuan-tuan? Kita rasa kun fayakun. Itu yang kita tahu kan? Kun fayakun. Maknanya jadilah. Mana perkataan lah tadi? Ada nun kat belakang kun fayakun kan? Dah nampak tak tadi? Kita dah belajar fi'il apa tadi? Fi'il amar. Senang murid-murid pandai cepat. Kan? Kun fayakun tadi. Jadilah. Lah tu kan? Katakan.
Tetapi dia hidup balik. Nun tadi hidup balik sebabkan nak menceritakan waw alif tu menunjukkan ramai kat belakang tu. Ya ayyuhallazina amanu, waw alif kat belakang kan, amanu tu menunjuk ramai orang beriman. Jadi boleh hidup balik ke? Boleh lah. Pasal Jamal Abdillah kan dah pernah nyanyi dulu kan. Setelah matiku hidup semula. Jadi nun tu tadi dia hidup balik bila ada bersambung dengan huruf yang selepasnya. Tapi kalau tak ada sambungan tak apalah. Kun Rabbani boleh je. Tapi Allah nak ceritakan kamu ni jadilah. Yang tadi tu kun tu seorang je. Tapi kamu semua ni lelaki perempuan ni jadilah Rabbaniyin. Rabbaniyin ni golongan yang Rabb ni apa tuan-tuan? Kita biasa dengar Tuhan lah. Rabb ni berasal dari perkataan pendidik. Kita pernah dengar perkataan tarbiyah kan. Tarbiyah ni pendidikan. Tarbiyah ataupun guru murabbi, guru yang mendidik. Jadi Allah ni bukan saja Tuhan yang bagi perintah, tuan-tuan. Dia mendidik kita. Bukan nanti aku hukum kau ni kau buat macam ni masuk neraka. Kau tak. Allah dia tidak sezalim tu. Dia turunkan agama ni dengan Al-Quran tu sekali. Supaya kita tengok Quran. Tapi masalahnya kita tak faham bahasa tu. Kita boleh baca terjemahan tetapi dia tak dapat feel. Kan apa saya dah cakap kan? Kita baca Quran dengan terjemahan dengan faham bahasa Arab, dia macam minum teh tapi tak tarik. Apa rasa? Marah mamak tu kan, ataupun isteri kita, ni apa saya tak tarik ni? Kan? Abang tariklah sendiri. Kan? Ni dia tak rasa feel tau baca bahasa Al-Quran ni, baca terjemahan. Dan kita pula bila baca Quran, bila pula nak masa baca terjemahannya. Tetapi kalau kita dah faham bahasa Arab, automatiklah kita baca Quran, kita dah terus boleh faham. Itu pentingnya. Itu pentingnya belajar bahasa Arab ni. Jadi Rabbani ni maknanya Tuhan yang mendidik kita, mentarbiah kita, Tuhan murabbi, yang mendidik kita. Dan kita rasa bahawa Tuhan bila mendidik, kita kadang rasa Tuhan mendidik ni, kita akan buat sesuatu tu, kita akan rasa Tuhan perhati je kat aku. Kan? Kita rasa, kita tahu kita ada Tuhan, tapi kita tak rasa kita bertuhan. Ni ada dua, sikit je beza je. Rasa ada Tuhan dengan rasa bertuhan ni lain. Kita tahu Tuhan ada. Orang tanya kita, Tuhan ada. Tetapi bila kita buat maksiat tu, tiba-tiba macam hilang lah Tuhan. Kita buat dosa tu, kita tak nak datang surau, kita tak nak datang apa, kita tak nak mengaji apa, kita rasa macam tak ada Tuhan tak ada. Kita tak rasa bertuhan. Ini Rabbani. Dia rasa bertuhan. Jadi itu yang kita nak anikan. Bima, B itu apa? Bismillah kan. Kita dah dengar. Dengan apalah. Dengan apanya. Kamu, tapi dengan cara. Sebenarnya dengan apa tu, dengan cara lah. Dia sesuai dengan, tak boleh terjemah hafiah sebenarnya. Dia tak boleh terjemah word by word. Dengan cara, kamu kuntum. Ni tak ada kena dengan bunga Ni bukan bunga tu ni kuntum, kamu semualah. Kamu semua tu kuntum. Kalau apa tu, lelaki saja kunta. Kalau perempuan kunti. Kunta kunti lah pula kan. Kuntum, kuntum khara ummah. Kamu semua ada sebaik-baik ummah. Tu'allimuna, memberi ilmu mereka itu. Waw nun kat belakang tu pun menunjukkan ramai. Mereka memberi ilmu. Maknanya yang memberi ilmu ni maknanya apa? Mengajar kan. Okey. Alkitab. Ini yang kita buat sekarang ni, mengajar. Guru mengajar, murid menadah kitab. Itulah saudara menadah ni lah, menerima ilmu. Wow. Wow apa? Ini tak dapat jawab. Wow lah. Wow dan kalau tak tahu balik lah. Bima dengan cara ataupun dengan apalah. Ma tu sebenarnya apa, tetapi bila digabungkan dengan ni dengan cara kuntum. Sama juga tadi. Kita ulang. Kataan kuntum ni pun dalam Quran banyak. Jadi kalau kita dah faham sekali kuntum tu maknanya kamu, kan? Jadi kita dah boleh ingatlah dalam perkataan dalam perkataan-perkataan Quran tu kita dah. Tadrusuna. Tadrusuna tadi apa? Darasa tadi apa? Belajar. Mempelajari. Kamu semua mempelajarinya. Jadi ringkasan daripada perkataan ni tadi, kunu maknanya jadilah kamu semua golongan Rabbaniyin. Yan kat belakang tu menunjukkan ramai juga, kan? Dengan cara apa? Kalau kita selalu kadang-kadang orang buat slogan lah, mari menjadi umat Rabbani, menjadi ini, apa benda Rabbani ni, kan? Nah, jawapannya ada dalam jawapan surah Ali Imran ayat 7. Sebenarnya kamu semua mengajar dan belajar Al-Quran. Itu dia kalau cara nak jadi Rabbani, kan?
Tapi bila saya buka tafsir-tafsir yang dekat atas tu kan, kenapa mengajar dulu? Patutnya belajarlah dulu tak? Kan? Belajar dulu baru boleh mengajar. Tapi biasa orang ni kalau niat dia nak belajar, sampai ke mati dia belajar. Dia takkan jadi mengajar. Sebab tu Allah tekankan mengajar. Bila niat kita belajar nak mengajar, dia akan cepat belajar. Itu yang saya cerita tadi. Kan saya kata tadi, saya bukanlah nak mengajar sebab ramai ustaz-ustaz awal lagi lah pakar bahasa Arab lagi kan. Kita nak mengajar di depan dia tu lagilah. Kita kan ni kan kadang-kadang terima kasih juga lah ustaz, kadang-kadang betul kan juga saya tu. Sebab saya pun bukannya ni kan, sebab saya tak praktis. Saya bukan mengajar di sekolah kan, saya tak mempraktis. Saya cuma belajar sebab masa dulu saya belajar di saya banyak ilmu ambil ilmu tu di Arab Saudi sana, kemudian saya ambil syariah dan sebagainya, itu membuatkan. Tetapi dari segi praktis untuk mengajar tu saya tidak ada. Tetapi macam mana saya nak teruskan saya faham bahasa Arab ni dengan saya mengajar. Sebab niat tuan-tuan perempuan bila datang untuk belajar ni, lepas ni nak mengajar, baru ada kesungguhan. Kalau tak, dia akan macam tu je lah. Sampai meninggal lah, tak tahu ustaz dulu ke yang belajar dulu ke meninggal, ataupun yang mengajar dulu meninggal. Sampai lagi macam tu kan. Lepas tu pergi kuliah lain lagi. Ustaz ni pergi kuliah lain. Dia jangan macam tu. Dia mesti ada satu niat bahawa kita kena mengajar, baru boleh jadi umat Rabbaniyin. Sebab tu para sahabat dulu, dia dapat sikit je ilmu, terus dia pergi mengajar dekat tu. Dia dapat berapa ayat je, terus dia ajar. Jadi dia tak perlu banyak sekat kelas kan. Ini duduk banyak kelas je kan, murid yang berpuluh-puluh kan, ustaz ni seorang, itu je lah ustaznya. Sampai matilah ustaz tu kan. Tapi niat kita, baru pertama kita ada kesungguhan. Kedua, kita sampai bila kan, sampai bila kita nak ni kan, kita kena mengajar. Dan tak semestinya mengajar ni nak mesti pakai serban, nak pergi kan, balik rumah kan tiba-tiba pakai serban, pakai ni Bismillahirrahmanirrahim kepada anak-anak. Tak payah sampai macam tu kan. Kita mendidik sampai ni kan, kita tadi belajar tabakha masak, mak tengah masak ni, opah tengah masak ni, tabakha tadi belajar dengan ustaz. Dapatlah